Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ishaifah Husna binti Muhammad Isri, wartawan TV PSS SK Sungai Kecil. Hari ini kami berada di Dewan SK Sungai Kecil bagi menyaksikan program Galakan Membaca dan Jom Membaca 10 Minit tahun 2026. Program ini bertujuan untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan murid serta meningkatkan minat terhadap ilmu pengetahuan. Bersama saya Guru Besar SK Sungai Kecil, bolehkah Puan kongsikan apakah tujuan program ini dilaksanakan? Okey, hari ini kita telah buat pelancaran iaitu membaca 10 minit dan juga galakan membaca bagi murid-murid di sekolah inilah. Bagi saya, pelancaran ini sangat bagus untuk memupuk minat membaca kepada murid-murid kita. Sebab anak-anak zaman sekarang ini lebih terdedah kepada gadget. Sedangkan bahan-bahan bacaan di gadget itu tidak disaring, ya. Di media sosial dan sebagainya tidaklah ada saringan. Tetapi melalui bacaan menggunakan buku-buku, bahan-bahan maujud ini, ianya adalah bahan yang sesuai dengan semua golongan, terutama di peringkat muridlah di peringkat sekolah rendah. Jadi bagi saya ianya sangat bermanfaat, sangat berguna kerana membaca ini akan memberikan ilmu dan pengalaman yang baik, yang positif kepada pelajar. Saya bersama Muhammad Hadif Irsyad dari kelas 4 Al-Biruni. Apakah perasaan kamu menyertai program ini? Saya berasa seronok kerana dapat membaca bersama rakan-rakan. Ia juga boleh meningkatkan kemahiran membaca saya. Adakah kamu akan terus membaca selepas program ini? Ya, saya akan membaca selepas program ini walaupun sedikit. Terima kasih. Sama-sama. Kini saya bersama wakil dari Perpustakaan Desa Kampung Besar. Boleh Puan perkenalkan diri dan peranan Puan dalam menyokong budaya membaca? Assalamualaikum. Saya Rozwita, Pembantu Pustakaan pada Kampung Desa Pustakaan Desa Kampung Besar. Di Pustakaan Desa kami menyediakan bahan-bahan bacaan yang menarik, pelbagai aktiviti yang dijalankan di sana bersama dengan pengunjung, dengan komuniti, dengan masyarakat setempat. Selain itu, kemudahan yang di Pustakaan Kampung Besar kami sediakan seperti pinjaman buku, ada aktiviti juga galakan membaca. Setiap bulan memang kami akan buat aktiviti galakan membaca untuk kanak-kanak dan remaja. Dan selain itu juga kami menyediakan Unify seperti wifi percuma, dan kami menyedia juga permainan dalaman secara percuma lah. Sekiranya untuk mendaftar keahlian, tiada bayaran, semua secara percuma di Perpustakaan Desa Kampung Besar. Terima kasih. Jelaslah bahawa program ini memberi impak yang positif dalam membentuk budaya membaca dalam kalangan murid. Semoga usaha ini dapat melahirkan generasi cintakan ilmu dan membaca. Saya Ishaifah Husna binti Muhammad Isri, wartawan TV PSS SK Sungai Kecil. Terima kasih dan jumpa lagi.